Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya Khairul Hafizi bin Zawawi daripada Museum Malaysia untuk rangkuman bulanan Museum Malaysia bagi bulan Julai untuk tahun 2026. Okay, Alhamdulillah, pada minggu yang pertama kami Museum Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 400 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 400 kotak infak. Okay, manakala pada minggu yang kedua pula kami Museum Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 372 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 372 kotak infak. Okay, untuk minggu yang ketiga pula, kami Museum Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 300 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 300 kotak infak. Okay, bagi minggu terakhir, iaitu penutup bagi bulan Julai tahun 2026, kami Museum Malaysia telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 320 keluarga asnaf dengan jumlah kotak infaknya sebanyak 320 kotak infak. Okay, bagi jumlah keseluruhan keluarga asnaf yang telah kami bantu sepanjang bulan Julai untuk tahun 2026 ini ialah seramai 1,392 keluarga asnaf dengan jumlah sebanyak RM83,500 Malaysia. Okay, saya mewakili Museum Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga jutaan terima kasih kepada penyumbang dan penderma di luar sana kerana terus menyokong kami dan percayai kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Semoga setiap sumbangan dan derma yang diberikan menjadikan asbab untuk pahala yang berpanjangan. Jadi, teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan jua. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk rangkuman bulanan Museum Malaysia bagi bulan Julai untuk tahun 2026. Assalamualaikum dan terima kasih.